30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia-Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Rundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia iaitu di Malaga Sila ini juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan 2 hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.